Halo, selamat malam. Saya Auta Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Wah, Maya marah jerit-jerit ah. Lu siapa? Lu siapa? Lu siapa? Ha? Ridwan T. Lu siapa? Ha? Lu menteri KDN kah? Ha? Lu menteri agama Malaysia kah? Ha? Lu IGP kah? Lu siapa? Ha? You cakap suruh tangkap itu Harbi. Ha? Yang persoal. You pergi report polis lah. Biar polis tangkap. Ha? Lu tak payah panggil press conference macam ni. Ha? You cakap dia hasut. Nampak macam you yang hasut. Panggil ramai-ramai ni macam lu siapa, lu siapa, jerit-jerit, tumbuk meja semua buat apa? Dulu cerita pasal MIC bikin itu temporary punya kuil dekat dalam DB tanah, you buat press conference. Lu siapa itu jam mau pergi persoal orang punya kuil yang dia buat dalam tanah dia. Sementara kerana dia mau buat bangunan tinggi dekat sana. Kita pun tak tanya lu siapa itu jam. Ini negara ada undang-undang tau. Kepercayaan kepada Tuhan semua orang ada. Sekarang kalau ada orang ganggu you punya agama, you report polis. You tak payah panggil press conference ini yang ini kita boleh dikategorikan sebagai hasutan. Orang Harbi yang you cakap tu, kalau dia buat apa yang you tuduh tu, you report polis. You report kepada menteri agama dekat Putrajaya, you report. Jabatan Agama Islam Selangor ada, Jabatan Agama Islam Wilayah ada. Pergi report. Lu siapa untuk jerit-jerit dekat sini? Lu siapa? Saya tanya you siapa? Tak payah jerit-jerit. Kita saling menghormati. Tapi you buat press conference macam ni ini yang tak betul. You are taking law in your hand. Dulu you macam-macam lu orang pergi buat suruh mau pergi roboh orang punya kuil. You tak tahu hujung pangkal. Lu siapa? Tubuh itu apa? Garak. Ada ramai orang ibu tunggal Islam. Ada orang-orang tua pergi tolonglah. Ada banyak tapak masjid dan surau yang belum dibina. Ada surau dan masjid yang dalam keadaan yang amat sedih tau. Perlu dibaiki. Pergi buat itu kerja lah. Itu lebih baik. Boleh dapat pahala. Daripada jerit-jerit macam ni. Lu apa, tumbuk meja semua. Ini yang boleh dikategorikan sebagai hasut. Because you are taking the law in your hand. You tanya lu siapa, lu siapa. Lu pergilah depan itu orang punya rumah. Lu tanya dia lah. Atau pergi balai. Pergi balai buat report. Tanya sama itu polis. Lu siapa, itu orang siapa untuk persoalan ini semua. You don't need to take the law in your own hand. Ada faham kah? Sepatutnya awak dan lu punya geng-geng lain tu yang ada wiring problem tu patut disiasat. Pergilah siasat itu macam mana itu duit yang dikutip untuk asnaf, golongan asnaf, anak yatim semua itu pun semua disakau. Pergi tanyalah lu siapa itu orang semua. Lu siapa yang sakau ini duit. Itu kan cantik. Ini bukan saya sokong orang yang persoal apa yang you cakap tu salah. Pada saya kalau dia buat macam tu memang orang tu salah. Tapi let the authority, let the police, let the government take action. Lu siapa untuk persoalan ini semua. Sekian, terima kasih. I dah bagi nombor. I dah banyak kali cakap. You sama lu punya geng-geng tu, kalau mau debat beritahu, saya datang. Isu kuil yang you cakap haram tu kan, kita debat kalau lu betul-betul berani.